Kenapa men age like wine, women age like milk? Ini bukan hinaan, ini pemerhatian realiti pasaran, dating dan perkahwinan. Kalau kau tengok dengan emosi, kau akan marah. Kalau kau dengar dengan logik, kau akan faham. Jadi berkata kita huraikan dulu, apa sebenarnya maksud ayat ni? Wine, makin lama makin bernilai. Milk, makin lama cepat rosak. Ayat ni bukan bermaksud semua lelaki tua jadi bernilai, semua perempuan tua jadi tak berguna. Ayat ni bermaksud nilai tarikan lelaki dan perempuan meningkat dan menurun ikut faktor yang berbeza. Jadi perkata kita bincang dulu, kenapa lelaki age like wine? Lelaki ni tak dinilai terutamanya pada rupa semata-mata. Lelaki dinilai pada status, keupayaan, kepimpinan, kestabilan dan arah hidup. Dan semua ni ambil masa. Kena faham, lelaki naik nilai bila umur naik jika dia buat kerja lah. Lelaki umur 20-an biasanya duit belum stabil, identiti belum jelas, confidence belum kokoh dan masih budak. Tapi bila lelaki umur dah mula 30 ke 40, income naik, network luas, decision making matang, cara bercakap pun lebih yakin. Inilah yang membuatkan lelaki lebih menarik bukan berkurang. Sebab apa? Sebab perempuan tak cari lelaki untuk tengok, perempuan cari lelaki untuk bergantung. Data sokong puncak nilai lelaki datang lewat. Kajian menunjukkan lelaki paling diminati wanita ketika lewat 30-an ke awal 40-an. Waktu prime lelaki bila stabil, bukan bila muda. Ini sebab lelaki tak bawa risiko biologi besar bila tua. Lelaki masih boleh bina keluarga lewat umur. Tapi warning, ini yang orang selalu skip. Lelaki hanya age like wine kalau dia improve. Kalau umur naik, duit tak naik, badan rosak, mentaliti lemah, itu bukan wine, itu cuka. Okey, kita pergi kepada bahagian kedua. Kenapa perempuan age like milk? Ini bahagian paling sensitif tapi paling konsisten dengan realiti. Perempuan dinilai kuat pada faktor yang sensitif pada umur. Kita kena faham, tarikan fizikal perempuan sangat berkait dengan umur. Secara umum, kita suka tengok perempuan, kulit, bentuk badan, youthfulness, kesuburan, semuanya daripada umur yang muda. Ini bukan ciptaan patriarki, ini biologi. Kajian tarikan menunjukkan lelaki konsisten memilih perempuan lagi muda, tak kira lelaki tu muda atau tua. Ini merupakan faktor biologi yang tak boleh dipolitikkan. Kesuburan perempuan, puncak awal 20-an, menurun ketara lepas 30. Risiko kehamilan naik dengan umur. Walaupun teknologi wujud, naluri lelaki tak update ikut teknologi. Otak lelaki masih default setting yang lama. Lelaki akan tengok, muda maksudnya subur, maksudnya menarik. Tapi masalah sebenarnya bukan umur, tapi expectation. Ini yang buat keadaan jadi susu pasi. Ramai perempuan umur naik, tarikan fizikal menurun tapi standard pasangan tak turun. Dia masih nak lelaki kaya, lelaki berjaya, lelaki high value. Masalahnya, lelaki high value ada pilihan perempuan muda. Di sinilah konflik bermula. Kenapa ayat ni buat orang marah? Sebab ia menafikan naratif semua orang sama, mendedahkan pasaran dating yang tak adil, tunjuk lelaki dan perempuan tak simetri. Perempuan marah sebab nilai mereka sensitif pada umur dan itu benda yang mereka tak boleh kawal sepenuhnya. Lelaki tak marah sebab lelaki memang tahu nilai mereka dibina, bukan diberi. Ini realiti yang ramai tak boleh nak terima. Untuk lelaki, kau tak dilahirkan bernilai. Kau kena bina value. Kalau gagal, umur tak tolong kau. Untuk perempuan, kau dilahirkan dengan value tinggi. Tapi value tu tak kekal automatik. Kalau tak dijaga, pasaran akan berubah. Men age like wine, women age like milk. Bukan tentang siapa lebih baik. Ia tentang lelaki diuji oleh masa, perempuan diuji oleh masa. Lelaki gagal bila tak naik, perempuan gagal bila tak adapt. Kena ingat, perempuan tetap prime jika kombinasi kesihatan, skill, independence dan confidence dipertingkatkan. Fizikal bukan satu-satunya value.
Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.